Kerja report poli ni. Saya bukan ada kata salah apa. Tak ada salah apa. Saya bukan ada ugut siapa-siapa. Apa buat jenayah. Saya menyampaikan ucapan ceramah politik. Politik memang macam tu. Kalau bentang kertas kerja tu memanglah tak ada salah apa kan. Baca kertas tu. Tak ada salah apa. Tak ada benda baru. Politik medan dia untuk membawa masyarakat ni pergi ke depan dalam medan politik. Memang tak ada dalam buku. Bila benda tak ada dalam buku, kena fikir. Kena lontar benda-benda baru dalam politik. Ini benda orang tahu ke semua. Ada pula fikir anak di Parti Teras Melayu. Waya. Tak masuk akal tapi nak buat apa. Parti PKR ni pening tuan-tuan. Dia tunggak PH di Selangor ni PKR. Semenjak 2 menjak ni saya duk tengok. Ni saya bukan nak kata kat kawan saya tau. Amiruddin Syarif tu kawan saya. Hampa jangan kata apa kat dia. Semenjak 2 menjak ni ada orang duk up video dia pergi masjid buh duit lantabung. Jarang buat kau no. Orang benda-benda jarang ni orang buat video lah. Kalau hari-hari buat orang tak buat video. Benda lazim buat video apa? Ni jarang-jarang. Jarang-jarang buat. Janganlah sampai tu hilang pahala kawan tu. Betul tak? Kita derma pergi masjid, sembahyang sunat apa semua ni ibadat. Tak payahlah pergi duduk susun kamera. Ataulah Rafizi pun ada komen juga. Saya dengar Rafizi komen. Kira-kira alim Rafizi pada Amiruddin. Tuan-tuan sekalian, himpunan kita malam ni ialah himpunan Jentera Pilihan Raya PAS Selangor. Tujuan kita berhimpun adalah untuk kita bina semangat, membulatkan tekad untuk merampas kerajaan negeri Selangor daripada Pakatan Harapan. Dari sinilah kita akan susun strategi, susun pendekatan, mengadakan apa-apa langkah yang sesuai dengan perlembagaan PAS, yang sesuai dengan undang-undang yang ada negara ini, sesuai dengan amalan demokrasi, untuk kita tumbangkan PH dalam PRU yang akan datang. Jangan kata kita berhimpun untuk buat rusuhan. Mana ada pernah PAS buat rusuhan? Tak ada tuan-tuan. PAS lah parti politik paling baik di Malaysia takat ni. PAS tak ada sakau menyakau, tak ada. Mereka lain semua serupa je. Hak ni buat RCI, ada orang tu. Lepas ni kita buat RCI, ada orang ni pula. Ada orang sakau saham berbelah-belah juta dalam pemerintahan PH. Lepas ni adalah RCI. Serupa aja tuan-tuan. Jangan duk kata kau tu. Saya orang minta ulas tentang RCI. Tabung haji. Saya habaklah saya tak baca lagi. Tuan-tuan semua, RCI ni siap 3 tahun dulu. 3 tahun dulu. PH ni tak cukup orang nak tubuh kerajaan. Dia kena ambil ahli-ahli parlimen BN untuk jadi sekutu bagi menubuhkan kerajaan persekutuan. Maka dia hajar UMNO masuk sekali. Duduk dalam kerajaan persekutuan. Maka ditubuhkanlah kerajaan perpaduan kunonya. Dinamakan Madani. Yang kemudian orang panggil Mahaidah ni. Kemudian kata Maidah ni. Dah lah orang kata Madanon. Orang kata bukan saya Tani Asram Anak Musa piduk ajak orang ramai tak. Orang kata lahir dengan sendiri, secara alami, organik.
Beza kita dengan PH ni tuan-tuan, kita faham, seluruh Malaysia faham, teras politik di Malaysia adalah orang Melayu. Mikrofon ni koman. Kami di Kedah tak pakai dah mikrofonnya ni. Sarah 5 minit batuk. Reporter tak di kerajaan lagi. Takkan beli jadi kerajaan nak beli mikrofonnya. Pinjam masjid pun dah. Semua orang tahu daripada dulu-dulu, teras politik tanah Melayu ni adalah orang Melayu. Siapa yang dapat sokongan orang Melayu, dia akan jadi kerajaan. Siapa tak dapat sokongan orang Melayu, dia tak akan jadi kerajaan, kecuali dia putak belik. Tuan-tuan semua, dalam PRU ke-15, PH hanya dapat 11% sokongan orang Melayu. Oleh kerana 11% inilah kerajaan tak stabil. Gelong kata tuan-tuan. Macam motor tak ada angin tu. Tayar tak ada angin. Jadi gitu. Berjalan. Ni tahun yang ketiga dah tak boleh piah. Tak boleh lah tuan-tuan. Nak sembam lah kata dia pun nak jadi parti terah Melayu juga. Pula bapa ha. Tadi maksum ada hajak saya dalam bahasa Jawa. Saya tak ada tulis, lupa aku tu ha. Dah semua. Bahasa mencarut ni sat je boleh. Tapi bukan mencarut tu, penegasan. Dia kata maki hamun. Hai, takkan maki lagu tu. Kami di Kedah maki lagu lain. Apa nak dengar? Orang Kedah tak maki, tu penegasan. Tuan-tuan sekalian, yang dapat sokongan orang Melayu akan jadi kerajaan. Kerana orang Melayu ni baik. Hanya dengan kebaikan orang Melayu lah kerajaan akan stabil. Saya cerita banyak lah sampai orang kata saya cikgu. Dia berkata guru. Teruskan guru. Jangan. Kalau Kak Anwar Ibrahim dia kata guru, hentikan guru. Hari ini dia jadi apa? Penggulung. Menggulung Convention PKR. Orang komen di bawah tu, guru, letak jawatan guru. Habis dah tuan-tuan. Tak ada lagi Perdana Menteri orang kata Petra tu. Dia pun tahu, dia kata saya dikecam saban hari. Dah hang kecam saban hari, hang berhenti ya. Tentulah orang puji kalau hang tak jawatan. Tuan-tuan, guru. Semua orang boleh terima. Pasal orang Melayu ni baik. Kita terima rakan-rakan yang datang daripada jauh untuk jadi rakyat negara ini. Kita berperang beratus tahun mempertahankan tanah ini. 446 tahun dijajah tanah Melayu ni. Tiap-tiap kali datang penjajah, kitalah yang berperang untuk menghalau penjajah keluar. Di Kedah ada perang musuh bisik. Sekarang ini telah berusia 200 tahun perang tu. 1821, 1842. 200 tahun dah. Kota Kuala Kedah, tempat bersemayam Tuanku Sultan, pusat pemerintahan Kedah pada masa itu. Dalam kota tu ada 30,000 orang. Orang yang mendiami kota. Di luar kota pun ada. Hari berlakunya perang musuh bisik, mari anak Siam Raja Ligor
kononnya nak pinjam beras. Hari tu raja pi melawat kota Kuala Muda. Kerana Kedah ni negeri bendang, masa tu sedang dibina terusan untuk pengairan sawah padi. Raja pi melawat. Di dalam kota diadakan kenduri, kahwin anak Laksamana dengan bendahara. Mari siam kononnya nak pinjam beras kerana mereka kebuluran. Orang Kedah ni baik-baik. Saya duk heran siapa dapat tangkap orang Kedah hari tu di Selangor. Orang Kedah ni tuan-tuan. Saya main Tanjung Karang. Ni Tanjung Karang ni. 2 minggu lepas rombongan PAS Selangor pi Kedah. Pi melawat. Belajar berkongsi pandangan. Ni Datuk Dr. Halim bawa rombongan PAS Selangor pi Kedah, pi Pulau Pinang, pi Perlis nak belajar. Saya khabar kat mereka. Dia kata kami orang Kedah ni bangga dengan orang Selangor. Kami pandang orang Selangor ni hebat, pandai, bandaraya, kota raya. Kalau pi Tanjung Karang, orang Kedah akan kata pi Kuala Lumpur. Mereka tak tahu nak main Kuala Selangor jalan lagu tu. Ceramah kalau ni dalam sawit ya. Tapi orang Kedah kata, pi mana? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Hebatnya pandangan orang kami Kedah kepada orang Selangor. Semua Selangor ni adalah Kuala Lumpur. Hari anak raja siap mai nak minta beras. Buka kota panggil masuk. Rupa-rupanya dah kepung tuan-tuan kota Kuala Kedah tu. Siam kepung. Berlakulah perang atas kebaikan, keikhlasan kita nak tolong. Mereka kata mereka kebuluran. Maka berlaku perang. Orang tak ready dia bakal kenui. Orang Kedah maka aku nak tak tahu siang 3-4 tingkat tu ayun. Kalau lari lah. Pertama, yang menghormati bangsa Melayu, yang mempertahankan tanah air mereka. Berbanding perang di India. Orang India pada masa dulu biasa perang. Sherlock Osborne ni biasa bertugas dengan British di India dan di tanah Melayu. Dia kata bangsa tu di sana lepas ditakluk, dijajah, dia cium tangan penjajah. Berbanding dengan orang Melayu yang berperang dengan Siam 1842, orang British patut jadi bangsa pertama yang menghormati bangsa Melayu atas semangat perjuangan untuk pertahankan tanah air mereka. Itu hebatnya orang Melayu. Dan kita orang baik-baik. Lepas masuk 1.9 juta orang dibawa masuk oleh Inggeris. Kerja di Lombok, kerja di ladang. Tahun 56 British bagi syarat kat Tunku, kalau tak mau terima mereka ni jadi rakyat negara ni, tak mau bagi kerakyatan, kena hantar mereka balik. Nak hantar orang mana tuan-tuan? 2 juta orang. Berapa kapal? Berapa tongkang? Tak mungkin terjadi. Hantar balik. Maka dirunding dan dibincang dan diputuskanlah diberi kerakyatan kepada orang yang masuk kemudian 2 juta orang tu. Tak ada siapa pun yang dihantar balik. Dengan persetujuan-persetujuan yang dirundingkan, antaranya kontrak sosial. Setuju tentang hak istimewa orang Melayu. Setuju tentang bahasa Melayu. Setuju tentang agama Islam. Hak Melayu macam-macam lagi tuan-tuan, hak istimewa ni. Kena terima. Kena bersetuju, tak boleh petikai, hak ni tak boleh. Agama Islam tak boleh petikai, kena terima. Bahasa Melayu, bahasa rasmi, bahasa kebangsaan, kena terima. Tak boleh petikai. Jangan sentuh.
maka hiduplah kita dengan aman damai. Sehinggalah tahun 90-an, tahun 2000, berani dah parti-parti politik demi capai kuasa mula pam semangat perkauman di kalangan bukan Melayu. Oh, kalau tak sokong DAP, nasib orang Cina akan terjejas di negara ini. Tengok hak istimewa Melayu, tak patut ada, kita patut hak sama rata. DAP pejuang hak sama rata semua rakyat. Bahasa mana kerti cakap Melayu sangat boleh tuan-tuan. Orang duduk dalam CA, duduk dalam gerakan ni boleh terima. Duduk dalam DAP cakap orang putih, cakap Cina. Walaupun ahli DAP tu ada orang India, dia pun cakap Cina. Tebalnya sifat perkauman, rasism dalam DAP. Tapi dia kata kat kita, dia kata kita perkauman. Dia yang buat kerja tu, dia tuduh kita. Ini bahaya DAP tuan-tuan. Selama DAP ada dalam PH, kewajipan seluruh rakyat Malaysia menolak DAP, menolak Pakatan Harapan. Boleh tuan-tuan? Nak hidup aman di Malaysia, nak hidup harmoni, saling hormat menghormati, jangan ada DAP di negara ini.